Dan selagi benda hak duduk antara dua rahang dia, dua king ni, dua lahyah ini, dua tulang ini, iaitu mulut kita. Nabi sebut siapa hak boleh jaga mulut, boleh jaga kemaluan. Aku ikhtiar masuk surga dia ni. Kalau pun rekod dia tak bawa molek, aku ejah. Maknanya buat rayuan apa, aku jamin orang admallahul jannah, aku garanti dia masuk surga. Hadis Bukhari. Salah satu daripada kejahatan lisan yang kita kena jaga berdasarkan riwayat Isra' Mi'raj hak cakar muka tadi adalah kesalahan ghibah. Ni kita kena hati-hati. Apa makna ghibah? Ghibah ni kalau dalam bahasa Arab dia asal daripada perkataan ghaba yaghibu ghaiban. Maknanya ghaib, dia tidak hadir. Itu asal ghibah. Berdasarkan makna ini, kita boleh faham bahawa ghibah ini kita bercakap dalam keadaan orang yang kita bercakap tu tidak hadir. Ghaib lah, dia ghaib, kita cerita hal dia. Kalau kita bercakap orang tu ada dalam majlis, itu cakap orang tu ada lah, tidak ghibah. Tapi ghibah ini cakap ketika orang yang kita jadi topik itu tak ada depan kita. Ni hati-hati, sebab hukum ghibah adalah haram. Haram. Kita mungkin banyak benda bagus kita buat, kita boykot produk tertentu, semangat itu, semangat ini, semayang jaga masjid, banyak benda bagus kita buat, tapi kita lupa bahawa ngata korang juga adalah haram.